Cepatlah. Bismillah. Oh, cantiknya. Oh, cantiknya. Siapa punya tu? Berapa ringgit tu? Ini berapa ringgit tadi? Ha, tengok harga dekat situ. RM10. Mana-mana. RM10. Tegak sikit. Kita ada gunting. Ada gunting. Tengok dulu harganya berapa. Tak nampak lah harga. Hai, masa beli nampak pula. Betul tak nampak. Sana tu orang, sini dah. RM35. Ha. Lagi. Semuanya. Ni. Tu semuanya. Saya punya. Bila masa awak punya? Itu saya punya. Mana saya punya tadi? Cakap Saya punya warna pink. Ini saya punya. merah. Sangat di kau warna tu. Ni pink. Habis saya punya merah. Cari awak punya mana. Merah tu mana? Cari. Merah. Kita punya. Dia kata dia punya. Merah. Berapa ringgit tu? Harga dia. Ha. RM15 tak? RM15. Dia dah angkat dah tadi. Ni baru RM15. Baru RM15. Total 6 barang dia tadi berapa? 100? 120. 125. Angkut RM125. Nak tengok tak muat? Semua. Siapa punya semua? Track shoot. Kau pun sama kan ikut dia? Berapa ringgit semua ni? So 20. Beli berapa? 2 dan RM4. Ni ke? Ni Baju bukan. yang lengan apa tadi? Sabarlah. Ni 4XL ni 4XL tu. Tu lah. Basuh kita. Lagi? Topi. Topi. Berapa ringgit topi? Tak nampak. Dia tak nampak. Dia kan. Bayaran dia tak nampak. Dia ambil dia nampak. Ambil tengok cermin dia nampak. Wah, ini dia tampal ke apa tak tahu lah ni. Ni boleh cabut. Ni brand dia depan ni. Berapa ringgit topi ni? 17 je. Harga dia 29 tapi tadi RM19. Ni diskaun kan tadi kan? RM19. Lagi? Dia main macam ni je. Dia tak ada jahit apa. Tadi dia yang buka tadi kat belakang tu. Bila dah beli je ni pula. Ni lah jadi dia. Mana-mana je. Tu Tu sama punya tu? saya punya. Dia punya lagi. Asyik dia punya je. Yalah, saya sukan lah ni. Bila masa awak bersukan? Tadi nak jogging kata. Bila? Siapa nak bawa awak pergi jogging? Dia ni boleh pakai Tukar topi. Saya 2 lapis. Apalah t-shirt 2 lapis pula. Tadi saya dah cakap dah singlet ni tak ada lengan. Nampak tiak. Ayah kata okey. Okey lah. Kalau aku nampak dia pakai 2 lapis siap. Dah cakap dia kata okey. Saya kata kena cukur boleh ketiak. Boleh. Tu semuanya. Abang punya lah. Berapa ringgit tu? Tunjuklah betul-betul. Baru terbuka lampu ni Berapa ringgit? RM15. Tunjuk sikit gambar. Ini biru gelap dengan hijau. Yang ini biru hitam dengan merah. Ni macam ni je. Bawa lawa. Okay, next. Yang bawah ni. Terbalikkan tu. Tu tak terbalik lagi. Balik. Ni sayang. Merah pun merah jambu. Yelah ini pink. Merah jambu. Orang tua panggil merah jambu. Merah pink. Pink colour. Berapa ringgit? Sama juga. Persamaan RM15 lagi. RM15. Okay, next. Biru tadi tak adil lah ni. Udah lah Bakri. Dia seorang je 6. Tak adil lah biru tadi. Tu, berapa ringgit? RM15. Oh, dia boleh RM15. Okey, ada brand kat atas ni. Besar-besar kecil. Lagi? Ini Yang tu baju kena scan. Tulis kat situ RM25. Sekali 40 40 39 Tak apalah, janji dia lawa.
Macam ketul, dia macam setel. Dia punya ketiak ni kan. Aku ni masuk ni Dia naik ke atas. Abang pastikan bulu ketiak tak terkeluar lah. Masuk aku mahal. Daripada tadi aku asyik sibuk dengan bulu orang. Lagi? Okey. Ni. Rasa apa? Jangan buat-buat tak tahu. Kita dah minta keizinan dah tadi. Kita dah bagi tahu dah. Apa ni? Apa punya ni? Berapa ringgit? 20 ya. Ya, straight wood. Boleh pakai apa dia? Siapa? Dia acu kat tu. Baju. Macam bagus je. Mestilah dah boleh pakai. Kita boleh pakai. Kita dah acu. Ingat dia je ke boleh acu. Apa benda tu? Sawatan. Berapa ringgit? 90. Tak, ada offer tadi. Berapa? 59. Tak ada. Harga asal dia RM90. Harga asal dia memang RM90. Tadi RM59 pun tak silap saya. Boleh tak pakai je kan, dah tolak. Tak boleh pakai lah. Kau nak berapa kali pakai? 189, 89. Oh, baru tengok. 89 lah. Oh, harga asal dia 189. Lepas tu sekarang 89. Tak ada tadi diskaun 59 tak silap. Tengok receipt tu ada tu lah. Mungkin 89 tu berapa persen je kot. Dia 189 dia 80%. Jadi 59 lah. Tidak. Ni kongsi lah. Tadi dah janji nak kongsi. Tu tak ada diskaun tak? Mana boleh macam tu. Itu kasut. Kasut kita dah. Kita bagi dekat tong. Satu item ni harga. Wow. Itu berapa? Aku cari yang paling murah tu. Tadi kau bagi aku tadi dekat RM200. Orang nak yang murah je. Berapa bersamaan? 99. 279. Yelah, itu sebelum. 99 je tadi. Ada yang lagi. Yang abang bagi saya tadi lagi mahal. Berapa mahal? Aku nak yang murah dah lah. Janji boleh pakai. Ringan je pun. Girls. Ngantuk. Dah tu je. Tu je lah. Kita punya item abang punya 1. Saya punya 1. 2. Ni abang punya. Saya punya. Ni. Oh, semuanya pink. Bukan dengan aku ni. Harga betul 100. Lepas tu ni 1 abang punya. 2. 3. 4. Apa semua baju ni? Tak menarik lah. Tengok M. Bakri. Topi ada, seluar ada, baju, sweater, lengkap. Kita macam ni apa? Saya lengkap juga. Ada kasut, ada baju, ada seluar. Ada baju, ada kasut. Abang baju ke? Apa ni bang? Kulu kili tu je yang dia ambil. Nanti datang boleh. Alamak. Seram ni. Seram.